Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua. So, kita jumpa lagi lah untuk episod kali ni. Okey, Alhamdulillah. So, hari ni kita plan tanam pokok durian lah. Pokok durian ada 3 pokok. Sebab kalau tengok keluasan kat sini pun dia tak boleh tanam banyak-banyak. Kita nak tanam 3 pokok lah. 3 pokok. Lepas tu kita nak tanam cempedak satu. C28, saya lupa dah. Satu. So yang tu lah kita nak buat hari ni. Ni rumput pun dah potong, Alhamdulillah. Rumput semua dah potong. Kita dah rumput tinggi ni dah potong. So yang ni lah, hari ni kita nak cuba buat aktiviti tu untuk hari ni lah. Jom. So kita dah korek 4 lubang lah. Ada 4 lah. Kita nak tanam durian 3 pokok. Kemudian kita nak tanam cempedak. Cempedak C berapa ni? C28. So bila lubang ni kita nak korek macam cempedak, kita kena tanam habis lah. Tanam tutup terus. So kita bubuh penggalak garam, penggalak akar. Bubuh penggalak. Dia segenggam sajalah bubuh. Bubuh campur dengan tanah semua. Lepas tu kita kambus balik lah. Okey. Alhamdulillah. Setelah bercerau peluh, okey, kita korek tadi 4 pokok lah. Kita korek, kemudian kita tanam. Kemudian kita campur dengan penggalak sikit kan. Jadi untuk aktiviti hari ni Alhamdulillah dah selesai lah. Kalau boleh tengok, ni ada 4 pokok lah. Duri hitam ada 4 pokok lah. Ada 3 pokok. 3 pokok saya tanam hari ni. 1, 2, kemudian 3 pokok lah. Satu lagi sini. So yang ni pun tanah tak cukup ni sebenarnya. Saya nak tambah, ingat esok saya akan mailing lah. Saya akan tambah lagi tanah. Sebab saya ikut cara jadi penanaman busut. Maksudnya pokok ni dia tak duduk dalam sangat. Dia naik atas sikit. Kemudian kita akan buat busut lah. Saya ingat esok saya akan mailing lah. Mailing tambah tanah. Tanah tak cukup. Nak pakai tanah yang ada kat sini, selalunya orang akan korek biak dulu supaya pH tanah tu okey, baru mereka akan gambus sekali lah. Jadi saya tak ada nak buat benda macam tu. So saya beli tanah, campur dengan tanah sekam padi sikit. Kemudian gaul, buat busuk lah. Tambah buat busuk lah. Ni satu lagi, dia jarak antara satu dengan satu pokok dia tak boleh rapat dah. Ni pun saya study, belajar dengan orang juga ni. Saya bukan pandai sangat. Dia tak boleh rapat sangat dengan pagang. Dia tak boleh rapat antara kedua-dua pokok lah. Dia kena lebih daripada 9 kaki. Lebih daripada 10 kaki jarak dia lah. Kena lebih daripada 10 kaki. Kemudian habuan nak rasa benda lain lah. Saya tanam cempedak satu. Cempedak C28. Ni dah berputik dah ni. Satu lah. Sajalah habuan. Orang rumah saya suruh tanam satu. Dia main teman kan. Suruh tanam satu lah cempedak. So kat belakang ni saya masih lagi reserve kosong. Tujuan kosong tu kita ada projek lagi kat belakang ni. Atas tu kubur lah kan. So lepas ni mungkin saya dekat pagar tu saya nak pasang CCTV lah satu. Yang solar punya kat orang rumah saya duduk tu. Duduk berdiri, silapkan duduk. So kawasan ni saya ada projek lah nak buat kat sini. Tak tahu lah nak letak, nak buat pelantang ke kan, nak berkebun sikit kan. Ni nak clear ni. Saya nak racun. Ni pun dah racun dah ni. Cuma tak kais lah. Nak kais kumpul bakar. Lepas tu nak racun sikit lagi lah. Tengok macam mana. So situ depan tu saya nak tambah sikit lagi dengan pasir, dengan batu kelikir lagi tinggi sikit lah. So pokok dah tanam 4 pokok dah. 4 pokok dah tanam. 3 durian, duri hitam, 1 cempedak.
Hujung-hujung tu saya plan nak tanam pokok-pokok daun lah, jenis berdaun. Pandan ke, tengoklah. Kat belah-belah hujung sana dia kadang berayak sikit. Tengoklah tanam apa. Dia bertakung sikit ujung lah. Ujung lah, bukan dekat pokok tu. Dengan kat tepi-tepi ni. So kena study lagi lah, banyak kena belajar lagi. Jadi alhamdulillah lah, untuk penghujung 2025 dan 2026 ni saya nak cuba benda baru lah, belajar benda baru. Nak keluar daripada zon selesa lah. Try tengok study benda baru, belajar benda baru. Kalau berjaya alhamdulillah, tak berjaya kita cuba lagi lah. Apa-apa pun, terima kasih banyak. So kita tunggu untuk episod akan datang. Esok saya main tambak, saya tak buat video lah. Esok saya nak main tambak tanah lah. So kita tunggu untuk video yang akan datang. Tengok saya nak buat apa. Saya ingat nak buat penghadang dah tu. Tengok macam mana dia punya kandang dah. Okey, Assalamualaikum. Jom balik.